Saya pernah beli emas pada harga RM700 segram. Hari ini harga dah turun sekitar RM600. Jadi adakah saya rugi? Tuan-puan, jawapan jujur tak semestinya rugi pun. Sebab apa tuan-puan? Saya sendiri pun pernah beli pada harga RM764 segram, all time high iaitu pada 29 Januari 2026. Hari ini harga emas lebih rendah, tapi yang peliknya saya masih lagi untung. Kenapa tuan-puan? Sebab ramai orang nampak harga jatuh, mereka terus panik. Rugilah beli masa mahal hari tu, tak nak beli dah. Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka beli sekali, lepas tu terus berhenti. Tapi penyimpan emas yang ada ilmu ni tuan-puan, mereka buat perkara yang berbeza. Mereka pernah beli pada harga RM700, bila harga turun RM600, mereka beli lagi. Adakah mereka rugi? Jawapannya semestinya tidak tuan-puan. Mereka sebenarnya sedang turunkan harga purata simpanan. Contohnya dari RM700 turun ke sekitar RM630 atau RM650 segram. Jadi bila harga emas naik, mereka dah kembali untung. Inilah teknik yang sangat simple, iaitu dollar cost averaging. Beli sikit-sikit tapi konsisten. Jadi dalam simpanan emas tuan-puan, yang penting bukan timing yang terbaik tapi konsistensi. Harga naik kita beli, harga turun kita beli lagi banyak. Jadi kalau selama ni tuan-puan rasa takut nak mula sebab harga naik turun, mungkin cara simpan tu yang perlu diubah. Kalau nak saya ingat cara mula simpan emas dengan betul, terus isi borang saya dekat bawah, saya bantu sebaiknya. Assalamualaikum.